Okey Tuan CEO Malun. Okey, kat sini kita ada soalan tentang apa itu DSR dan kenapa penting untuk kelulusan pinjaman. Okey, soalan yang baik. DSR itu adalah Debt Service Ratio. Komitmen berbanding dengan pendapatan anda. Sebagai contoh, anda punya pendapatan 2,000, anda boleh buat komitmen 60% iaitu RM1,200 sebulan. Dan sekiranya anda dah ada RM600 sebulan komitmen, anda dah gunakan 30% daripada 60% debt service ratio anda. Penting untuk anda tahu debt service ratio adalah risiko yang bank berani ambil. Sebagai contoh, kebanyakan bank hanya ambil risiko 60% saja daripada pendapatan anda untuk komitmen anda. Kalau bank ambil sampai 100%, 120%, bermaksud bank akan tahu orang tu memang tak mampu untuk membayar. Jadinya tuan-tuan, penting untuk anda tahu debt service ratio ini adalah rasio pendapatan berbanding dengan komitmen anda. Kebiasaannya bank memberi sehingga ke 60% daripada pendapatan anda sebagai jumlah yang boleh anda komit setiap bulan. Okey, jelas ni? Jelas. Baik. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda, kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 saja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.